membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. Firman Tuhan menjadi manusia. 9 November 2025. Gereja darimu, ya Tuhan, telah menerima anugerah ilahi. Cahaya itu masih diangkat tinggi, menyinari seluruh bumi. Ia menjadi peta dan kompas sepanjang pelayaran hidup. Di tengah kabus, batu dan pasir jerlus, Kristus masih menuntun kita kepadamu. Jadikan gerejamu, oh Juru Selamat, sebagai pelita emas yang berkilau, untuk bersinar di hadapan bangsa-bangsa, cahayamu yang sejati seperti dahulu kala. Ajar pengembaramu yang mengembara, jalan yang mereka jejaki, hinggalah awan dan kegelapan berakhir, mereka bersemuka melihat wajahmu. Pada mulanya, Tuhan berfirman dan melalui firman-Nya, Tuhan memisahkan terang daripada kegelapan. Melalui pemberontakan Adam dan Hawa, dosa membinasakan ciptaan Tuhan yang indah. Kegelapan dosa memenuhi dunia. Sekali lagi, dengan kuasa firman-Nya, Tuhan menghancurkan kegelapan itu. Pada waktu yang telah ditetapkan, Yesus, firman yang menjadi manusia telah datang ke dunia yang berdosa ini. Tuhan berfirman kepada Mesias anak-Nya, Aku akan membuat kamu menjadi cahaya kepada bangsa-bangsa supaya kamu membawa penyelamatan daripada-Ku sampai ke hujung bumi. Tirai gelap dosa yang memisahkan manusia daripada Tuhan telah dihapuskan melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Juru Selamat kita telah mengalahkan kegelapan maut untuk memperlihatkan cahaya pengampunan dan kehidupan kekal yang indah yang menjadi milik kita melalui iman dalam nama-Nya. Setelah Yesus naik ke syurga, para rasul memberitakan kematian dan kebangkitan-Nya. Penganut Kristian yang awal dianiaya dan ramai yang melarikan diri dari Yerusalem. Mereka membawa cahaya Yesus bersama dan menyebarkan berita baik tentang Yesus. Mereka yang bercerai-berai pergi ke merata-rata menyampaikan firman. Cahaya Yesus terus menembusi kegelapan dan kini, tugas menyampaikan berita baik ini diserahkan kepada kita. Seperti penganut Kristian yang awal, kita adalah gereja, tubuh Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi pelita emas yang berkilau yang bersinar dengan cahaya Yesus. Secara jujurnya dalam pertaubatan, kita mesti mengakui bahawa kita tidak selalu bersinar secerah yang sepatutnya. Kadang-kadang, kita juga tersesat dalam kegelapan dan gagal memantulkan cahaya serta kasih Yesus. Kita tersandung dalam dosa di antara batu-batu dan pasir jerlus. Kita menerima pengampunan Yesus melalui firman-Nya dan anugerah tubuh serta darah-Nya di dalam perjamuan kudus. Roh Kudus bekerja menerangi hati mereka yang mendengar Injil bila kita berkongsi berita baik dan membawa cahaya Yesus kepada bangsa-bangsa. Roh Kudus menanamkan iman dalam hati mereka dan mereka juga mula berkongsi berita baik dengan yang lain. Cahaya Yesus terus bersinar dalam kegelapan dan hingga hari ini, kegelapan tidak menguasainya. Kita berdoa, Yesus, bantulah saya bersinar dengan cahaya kasih-Mu supaya orang lain akan mengenal dan menyembah-Mu sebagai Tuhan. Amin.